So hari ni aku nak tunjuk cara-cara nak transfer daripada grow cube ni masuk vertical hydroponic ni. Korang perlukan net pot ni lah. Net pot ni jangan risau, korang beli korang dapat. Mula-mula so kita pecahkan lah, lerai-leraikan. Pada ni salad, yang ni sawi. So kangkung akar dia memang laju lah. Kangkung ni kalau seminggu dah boleh masuk dah. Kalau macam sawi, salad ni 2 minggu, 2 minggu setengah baru boleh masuk lah. So ceraikan satu-satu. Asingkan, ceraikan, pecahkan, asingkan. Yang mana-mana lah korang nak. Okay, contoh ini satu, yang ni kangkung ada 2 pokok, yang ni salad, yang ni biji punya premium lah, satu cube ni 1 pokok je lah. So yang ni sawi, yang dia banyak tu. Yang sawi ni aku cadangkan, so satu ni mungkin 1 ataupun 2. So yang ni ada 3, aku buang lah. Aku buang, jadi 2 ke 1, ikut lah. So cara nak masukkan dalam net pot ni memang design dia memang macam ni. So caranya ialah grow cube ni, ambil satu grow cube ni, masukkan saja. Ya, dia memang muat untuk satu, cantik je. Jadi, kalau dapat ni, ambil satu, ini kangkung, masukkan saja, macam tu. Yang ni salad pun sama, masukkan. Salad, masukkan saja. Ada sawi, ini sawi, ada 3 tu, aku buang 1, tinggal 2 je. Masukkan. Ini banyak ni. Sawi ni memang benih dia pun banyak. Okay, lepas tu, masukkan. Senang je kan? Tak payah susah-susah. Kangkung ni, yang ni rezeki lah 3. Kangkung ni dia naik macam tu. So, bantai je lah 3 boleh. Biasa 3 lah, 4 tu macam dah kerada sangat. Oh, bergolek.